Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua ketua panitia SMK Dato' On Butterworth. Okey, ini dia panduan strategi anda untuk kita sama-sama takluki tahun 2026. Dalam sesi kali ini, kita akan bedah pelan kurikulum ni betul-betul. Anggap je ni bukan senarai tugas, tapi peta jalan kita, roadmap kita bersama untuk capai kecemerlangan. Jom kita mulakan. Jadi, soalan paling penting untuk kita semua, ketua-ketua panitia sekalian, dah sedia ke untuk 2026? Sebabnya, apa yang saya nak kongsikan ni bukan sekadar kalender biasa, tak. Ini pelan tindakan kita, pelan untuk kita cipta impak yang sebenar. Jom kita tengok sama-sama macam mana kita boleh jadikan tahun depan satu tahun yang memang luar biasa. Okey, ini dia perjalanan kita sekejap lagi. Mula-mula, kita tengok gambaran besar, pelan hala tuju kita. Lepas tu, kita zoom in suku pertama yang paling kritikal. Seterusnya, kita akan sentuh pasal rentak pemantauan kita dan juga panduan serahan digital. Akhir sekali, misi sepanjang tahun kita. Simple kan? Semuanya supaya kita sentiasa selangkah di depan. Baiklah, kita terus masuk bab pertama, membina asas dari Januari hingga Mac. Fikirkan macam ni, ini adalah tapak rumah kita. Apa yang kita buat dalam 3 bulan pertama ni, itulah yang akan tentukan kukuh taknya bangunan kita untuk sepanjang tahun. Fasa ni memang sangat-sangat penting. Okey, jom kita tengok aliran kerja kita untuk suku pertama. Januari, kita mulakan dengan mesyuarat pertama dan bajet. Masuk je Februari, gear kita tukar ke perancangan strategik dan persediaan SPM. Dan kemuncaknya, bulan Mac, masa untuk kita lock semua plan operasi kita. Nampak tak? Semuanya bersambung satu langkah ke satu langkah yang lain. Sekarang, kita tengok tarikh-tarikh penting. Tolong ambil perhatian ya. Yang paling awal sekali, bahan dialog prestasi SPM kena siap pada 6 Februari. Kenapa? Sebab bahan ni akan jadi panduan untuk perancangan kita yang lain. Lepas tu, barulah mesyuarat panitia pertengahan Februari. Hujung bulan tu pula, kita kena settlekan bajet dan OPPM. Dan akhirnya, 6 Mac, kita sahkan pelan taktikal dan operasi. Setiap tarikh ni penting, jadi jangan terlepas pandang. Jadi, apa kaitan OPPM, plan taktikal dan plan operasi ni? Senang je nak faham. Fikir macam ni. OPPM tu soalan apa yang kita nak capai, visi besar kita. Plan taktikal pula jawab soalan bagaimana kita nak capai, strateginya. Dan plan operasi, ini yang paling detail. Siapa buat apa dan bila. Nampakkan alirannya dari idea besar kepada tindakan sebenar. Dah siap rancang, takkan nak biar je kan? Mestilah kena pantau. Jadi, sekarang jom kita tengok rhythm of review kita. Irama semakan kita. Ini adalah checking berkala kita untuk pastikan kita masih di landasan yang betul sepanjang tahun. Okey, tolong keluarkan kalender dan tandakan tarikh-tarikh ni. Penting, mesyuarat kedua kita pada bulan April, ketiga bulan Julai dan keempat bulan November. Oh ya, untuk mesyuarat Julai tu, kita ada cuti hari warisan Pulau Pinang pada 7 hari bulan. Jadi, boleh rancang awal. Inilah masa untuk kita duduk balik, tengok apa yang dah jadi dan adjust mana yang patut. Satu lagi peringatan, yang ni sangat penting, terutamanya untuk mesyuarat kedua bulan April tu. Minit mesyuarat mesti dihantar dalam masa seminggu. Kenapa seminggu? Sebab kita tak nak hilang momentum. Ini bukan pasal kertas kerja je, tapi pasal tindakan susulan. Kena cepat, baru berkesan. Kita dah penat-penat merangsang, mesyuarat. Sekarang, jom kita pastikan semua hasil kerja kita tu disimpan di tempat yang betul. Senang cerita, ini panduan ringkas untuk serahan digital kita. Sistem kita mudah je. Ada 2 tempat utama. Google Drive, anggaplah ni macam arkiv atau perpustakaan rasmi kita. Semua minit mesyuarat, dokumen perancangan, letak kat sini. Telegram pula, ini untuk benda-benda urgent, macam notis kilat. Contohnya, bahan untuk dialog prestasi SPM. 1 untuk simpanan, 1 untuk tindakan pantas. Jelas kan? Yang ni, tolong beri perhatian penuh. Nama folder Google Drive kita mesti guna nama yang ini, sebiji macam yang terpapar. Kenapa saya tekankan? Supaya kita semua senang nak cari dokumen dan tak ada fail yang hilang. Benda nampak kecil, tapi percayalah, impaknya besar untuk kita semua. Dan untuk Telegram pula, pastikan anda berada dalam grup yang betul. Nama grup kita ialah Grup Telegram KK Panitia SMK DOB 2026. Inilah channel utama kita untuk apa-apa maklumat segera.
Baiklah, selain daripada tarikh-tarikh penting tadi, ada satu lagi misi sepanjang tahun yang jadi macam nadi kepada semua usaha kita. Ini tanggungjawab berterusan yang akan memacu kecemerlangan akademik sekolah kita. Misi tu tak lain tak bukan ialah laporan program kecemerlangan akademik. Tolong jangan anggap ni sebagai satu lagi laporan je. Tak. Ini adalah rekod hidup inisiatif kita. Semua usaha kita untuk bantu pelajar. Jadi ia kena sentiasa dikemaskini sepanjang tahun dan dihantar ke platform digital sekolah. Inilah bukti komitmen kita semua. Bukti yang boleh dilihat. Jadi, sekarang kita dah ada plan hala tuju yang sangat jelas untuk tahun 2026. Setiap langkah, setiap tarikh penting, semuanya dah ada depan mata. Persoalannya sekarang kembali kepada anda. Dengan plan tindakan yang dah tersusun ni, macam mana anda sebagai ketua panitia akan memacu kecemerlangan untuk tahun 2026? Sebab kejayaan tahun depan, ia bermula dari anda semua.